Charging hub DJI Flip yang selari boleh mengecas bateri, mengumpul kuasa daripada pelbagai bateri kepada satu bateri dan juga dapat membekalkan kuasa kepada peranti luaran. Pasangkan bateri kepada charging hub. Pastikan anda memasukkan penyambung bateri ke dalam alur hub pengecasan dengan betul dan kemudian tekan bateri sehingga anda mendengar bunyi klik. Sambungkan charging hub ke salur keluar kuasa menggunakan pengecas USB-C. Jika kuasa pengecasan pengecas ialah 65 watt atau ke atas, charging hub boleh mengecas dua bateri secara serentak. Jika kuasa pengecasan pengecas kurang daripada 65 watt, maka charging hub akan mengecas bateri secara berturutan berdasarkan paras bateri yang paling tinggi hingga yang paling rendah. LED status berkelip mengikut turutan semasa mengecas dan menyala tanpa berkelip apabila bateri dicas sepenuhnya. Pasang berbilang bateri pada charging hub. Tekan dan tahan butang fungsi selama 3 saat untuk mula memindahkan kuasa daripada bateri dengan tahap kuasa yang lebih rendah kepada bateri dengan tahap kuasa tertinggi. LED status untuk bateri dengan tahap kuasa yang lebih rendah akan memaparkan tahap kuasa semasa manakala LED status untuk bateri dengan tahap kuasa tinggi akan berkelip mengikut urutan. Untuk berhenti mengumpul kuasa, tekan dan tahan butang fungsi selama 3 saat lagi. Charging hub boleh berfungsi sebagai power bank untuk membekalkan kuasa untuk peranti luaran. Pasang bateri pada charging hub. Sambungkan peranti luaran ke port USB-C charging hub dan kemudian tekan dan tahan butang fungsi selama 3 saat. Bateri akan dinyacas berdasarkan tahap baterinya daripada kuasa pembekalan terendah hingga tertinggi kepada peranti luaran. Untuk berhenti mengecas peranti luaran, putuskan sambungan peranti luaran daripada charging hub